Kekayaan bukan berapa besar gaji kita, tapi berapa lama kita boleh bertahan tanpa gaji. Secara matematik, lagi besar gaji, lagi banyak duit. Tetapi hakikatnya, kekayaan bukan soal gaji semata-mata. Formula kaya sebenarnya mudah. Tabungan, tambah harta, tolak hutang. Untuk kaya, kita kena ada tabungan, kena ada harta dan kurangkan hutang. Masalahnya, ramai orang yang bergaji besar tetap tak ada simpanan. Sebab gaya hidup naik mengikut gaji. Hujung bulan, duit tetap habis. Kalau rasa berat nak menabung, itu tandanya kita kena cari jalan untuk tambah pendapatan. Dalam bahasa mudah, kena ada multiple stream of income, yang mana kita tak boleh bergantung pada satu sumber pendapatan sahaja. Dan pada masa yang sama, mula menabung walaupun kecil. Lama-kelamaan bila sudah konsisten, menabung kecil akan menjadi tabungan yang lebih besar. Kejayaan hanya berlaku apabila kita mula bertindak. Menyimpan, bina harta, kurangkan hutang. Itulah jalan sebenar menuju kejayaan dalam kewangan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk lebih banyak ilmu tentang emas.